Ramadan Karim, Allahu Akram. Alhamdulillah, kita telah selesai bagi 10 hari yang pertama di dalam bulan Ramadan. Kini kita melangkah ke 10 hari yang kedua, iaitu fasa pertengahan di dalam bulan Ramadan, iaitu sebuah fasa yang menjanjikan maghfirah ataupun keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justeru janganlah kita biarkan ianya berlalu begitu sahaja. Janganlah kita sia-siakan peluang yang diberikan di dalam fasa ini bagi merebut keampunan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam siri perkongsian 30 hari 30 sunnah, saya akan kongsikan sepotong hadis berkenaan dengan doa makbul bagi orang yang berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum, as-saimu hatta yuftir, wal imamul adil, wa da'watul mazlumi. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang ataupun 3 golongan yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. Pertama, seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Kedua, seorang imam ataupun pemerintah yang adil. Dan ketiga, doa seorang yang dizalimi. Daripada hadis berkenaan dapat kita perolehi bahawasanya orang yang berpuasa doanya tidak akan ditolak, ataupun dalam fasa kita berpuasa, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita mula berpuasa sehinggalah kita berbuka, pastinya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakan-rakan sahabat, di samping kita berpuasa menunaikan kewajipan berpuasa di dalam bulan Ramadan, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan berdoa sepanjang kita berpuasa. Antara doa yang diajarkan ataupun digalakkan kepada kita untuk membacanya di dalam bulan Ramadan, iaitu doanya, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan untuk yang terakhir sekali, janganlah kita sia-siakan bulan Ramadan ini berlalu dengan begitu sahaja. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan doa, memohon keampunan dan memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.